Apa khabar semua? Sihat? Bagus! Saya Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Monster Galaxy Card Pack Bold Impact. Yeah! Enjoy! Okey, ini the pack Bold Impact edisi yang ketiga. Mari kita review setiap kad yang kita dapat untuk pack kali ini. Untuk kad pertama kita dapat kad Grade B, Gopal. Dia merupakan kawan baik kepada Bobo Boy dan memainkan peranan penting dalam komik Bobo Boy musim 2 isu 15. HP 100, attack 80. Efek kad ini adalah tetapkan nilai attack kad lawan kepada 40. Selain itu, kita dapat kad Grade A, Yaya. Dia mempunyai kuasa manipulasi graviti dan mempunyai serangan berasaskan tubuhkan. HP 160, attack 160. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Yaya tidak bersyarat. Efek kad ini adalah automatik menang jika Yaya tewas awesome pertama. Next, kita dapat kad Grade B, Ying. Dia mempunyai kuasa manipulasi masa dan menggunakan serangan tongkat baju perisai Satria Windara yang laju dan dinamik. HP 100, attack 120. Efek kad ini adalah serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Bobo Boy Taufan. Dalam Bobo Boy Galaxy musim 2 isu 8, Bobo Boy bertukar menjadi Bobo Boy Taufan untuk menewaskan Tumbesor demi melindungi kawan-kawannya. HP 140, attack 100. Efek kad ini adalah serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Feng dan Yaya. Mereka merupakan ahli tapops yang kompeten dan mempunyai dialog yang menghiburkan. HP 140, attack 120. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan. Akhir sekali, untuk kad special print, kita dapat kad Grade A, Bobo Boy Sopan. Dia merupakan gabungan kuasa elemental Taufan dan Solar. HP 240, attack 200. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Solar dan Taufan. Pihak lawan terlalu bertenang, jadi serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Itu saja daripada saya. Ingat ya,